Satu, lot tanah petrol station. Empat, lot tanah rumah kedai. Tengok video. Hai, Assalamualaikum. Saya Ash dari DP2U. Kami bantu anda menjual, membeli hartanah impian anda. Hari ini Ash berada di Taman Seri Meranti, Mukim Tabunan daerah Halu Gajah, Negeri Melaka. Di mana di sini Ash ada satu lot tanah yang telah pun siap convert petrol station untuk dijual. Dan yang menariknya, owner juga selain daripada lot tanah petrol station yang berada di hadapan saya ini, owner juga ingin menjual keempat lot tanah yang telah pun siap convert rumah kedai. Keempat lot tanah yang berada di hadapan sana. Saya sedang berada di lot tanah jenis petrol station. Okey, untuk status bagi lot tanah yang berada di sini, kesemuanya adalah berstatus pajakan, yang mana tempoh pajakan akan berakhir pada 22 Januari tahun 2098, dan kesemuanya boleh dibeli oleh non-bumi kerana ianya adalah open title, dan kategori pula telah pun ditukarkan kepada kategori bangunan petrol station dan kategori bangunan rumah kedai di sebelah sana. Okey, kita tengok kepada ukuran bagi lot petrol station ni. Okey, dari sana ke sana, bukaan tanah yang menghadap ke jalan besar ini, bukaan tanah adalah sepanjang 32 meter, dan daripada sini ke belakang, panjang tanah adalah sepanjang lebih kurang 33 meter, menjadikan keseluruhan keluasan bagi tanah petrol station ini adalah berjumlah 1189 meter persegi, bersamaan dengan 12,798 kaki persegi. Ya, saya akui tanah ini dalam sekitar 13,000 kaki persegi, ianya adalah sedikit kecil untuk dibandingkan dengan keluasan petrol station yang lain. Kerana minimum untuk anda membuka satu petrol station, sekiranya anda berdaftar dengan syarikat-syarikat besar, mereka memerlukan minimum saiz untuk satu-satu tanah itu adalah seluas 30,000 kaki persegi ataupun 1 ekar. Okey, tapi bagi saya, tanah ini yang seluas 13,000 kaki persegi ni, anda juga boleh membuat mini petrol station dengan lebih kurang 2 ke 3 pump island di sini. Apapun, ianya tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak yang berkenaan. Okey, jadi jom kita lihat kepada lagi 4 lot tanah yang rumah kedai untuk dijual tersebut. Okey, bersebelahan dengan lot petrol station ini adalah lot tanah yang telah pun siap convert kepada jenis rumah kedai untuk dijual di sini. Ada 4 lot. Okey. Okey, di sini lot yang pertama, lot yang kedua, lot yang ketiga dan hujung sekali lot yang keempat. Yang mana kesemuanya dengan keluasan yang sama, iaitu 130 meter persegi. Okey, kita lihat lebar yang berhadapan dengan hadapan jalan, berhadapan dengan main road. Lebar bukaan hadapan ni adalah selebar lebih kurang 6 meter, dan panjang ke belakang tanah lot ini panjang ke belakang adalah sepanjang lebih kurang 21 meter, menjadikan keseluruhan bagi setiap satu lot rumah kedai di sini adalah seluas 130 meter persegi, bersamaan dengan 1,399 kaki persegi. Yang mana bagi saya, saiz 1,399 kaki persegi ni agak cantik untuk anda buka satu mini convenience store, kedai sebenarnya, ataupun anda boleh membuka mini farmasi ataupun tempat pengumpulan pos di kawasan ini. Dan juga bagi saya, lot yang paling hujung tu cantik, amat cantik. Kerana lot yang paling hujung tu saya rasa sesuai untuk anda bina satu tempat untuk membaiki motosikal. Cantik. Luas lot 130 meter persegi. Okey, jadi harga owner ingin menjual ke semua lot tanah di sini pada harga
ringgit Malaysia 800,000 sahaja. Ringgit Malaysia 800,000 sahaja. Di sebelah sana, ini adalah laluan utama Seremban dan juga Tampin. Lihat, trafik adalah banyak. Okey. Dan untuk anda ke Lebuh AMJ, sangat dekat. Lebuh AMJ adalah ke sana dalam 1 minit sahaja, iaitu bersamaan dengan 550 meter sahaja. Dan untuk anda ke Lebuh Raya Plus melalui exit Simpang 4 hanya mengambil masa lebih kurang 6 minit sahaja. Jadi tanah ini adalah tanah lot petrol station. Kita bandingkan dengan petrol station yang berada dalam radius 6 km dari kawasan ini. Okey, petrol station yang terdekat adalah petrol station yang berada di AMJ, iaitu di sana. Dari sini ke sana adalah petrol station Caltex, iaitu sejauh 2.2 kilometer dari tanah ini. Dan juga petrol station yang seterusnya yang terdekat adalah dalam radius 5.5 kilometer yang berada di Bandar Tampin, di seberang sana, di sebelah sana. Di sana ada Petronas, ada BHP, ada Petron dan juga ada Shell. Okey. Seterusnya, laluan di sana menghala ke Negeri Sembilan dalam radius dalam jarak 5.2 km dari tanah ini ke sana, ke arah Negeri Sembilan. Ada satu petrol station, iaitu Petronas Kota di Negeri Sembilan. Okey, jadi bagi anda yang ingin membeli tanah ini cantik, infra pun telah ada, jalan tar siap, ada kawasan perumahan di tempat ini, elektrik ada, air ada, dan berhadapan dengan laluan utama yang menghubungkan Melaka dan juga Negeri Sembilan. Jadi jangan terlepas peluang ini untuk anda miliki tanah lot petrol station ini dan juga 4 lot tanah rumah kedai di sana. Hubungi Ash sekarang, dan sekiranya anda ingin mencari hartanah impian anda yang lain, hubungi Ash sekarang.